Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan analisis proses fonologi iaitu lagu dialek Kelantan yang bertajuk Cinta Ibu Kasih Ayah yang mana bertemakan kasih sayang. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli. Yang pertama ialah Puteri Nur Elisha Emilta Farhana binti Syahrul Nizam. Yang kedua ialah Nur Alia Suhazlini binti Husin. Yang ketiga ialah Rania Alisha binti Muhammad Razi Khain. Yang keempat ialah Nurul Najihah binti Ahmad Sukri. Dan yang terakhir ialah Nur Aina Nadawafa binti Muhammad Nazri. Pengenalan. Fonologi didefinisikan sebagai cabang ilmu yang mengkaji sistem bunyi dalam perbendaharaan fonem sesebuah bahasa sama ada secara lisan maupun tulisan. Dalam kajian ini, dialek Kelantan telah dipilih sebagai kajian penghasilan lirik lagu dan muzik video bagi mengkaji perbezaan fonologi yang wujud. Dialek Kelantan ialah bahasa dialek yang digunakan di seluruh daerah di negeri Kelantan yang terletak di pantai timur semenanjung Malaysia. Seterusnya saya akan masuk pada bahagian latar belakang. Apa latar belakang kami? Jadi, Kelantan ni terkenal sebagai sebuah negeri yang memang kaya dengan pelbagai warisan budaya, khususnya adalah asli makanan tradisional yang diwarisi secara turun-temurun. Tradisi makanan ini turut mencerminkan sejarah sosial mereka, pengaruh budaya luar, contohnya seperti peralatan Siam dan Thailand, serta gaya hidup masyarakat Kelantan. Dalam konteks linguistik dan fonologi, perbualan tentang makanan tradisional ini dia mendedahkan ciri sebutan dialek Kelantan, intonasi dan kosakata tempatan yang amat berbeza daripada bahasa Melayu standard yang asli. Objektif kajian. Dalam menganalisis proses fonologi, terdapat 3 objektif kajian yang mana yang pertama ialah mencipta 2 buah lirik lagu iaitu 1 dialek dan juga 1 bahasa Melayu baku mengikut dialek yang berbeza dan mengikut tema. Objektif kajian yang kedua ialah mentranskripsi lirik lagu tersebut mengikut bunyi dan sebutan dalam dialek-dialek yang dipilih. Objektif kajian yang terakhir ialah mengkaji proses-proses fonologi yang wujud dalam 2 buah lagu yang dicipta mengikut dialek-dialek Melayu yang dipilih. Baiklah, saya akan menerangkan tentang proses yang pertama iaitu pengglotisan. Pengglotisan atau glotalisasi merupakan ciri suprasegmental yang berlaku sebelum penyebutan bunyi vokal. Glotalisasi biasanya berlaku pada awal bunyi huruf vokal yang hadir pada perkataan yang disebut secara satu-satu. Dalam lagu Cinta Ibu Kasih Ayah, terdapat perkataan yang mengalami proses pengglotisan iaitu tidak dalam bahasa Melayu baku, manakala dalam dialek Kelantan pula ialah tok. Kesimpulannya, kedua-dua perkataan ini mengalami proses pengglotisan pada akhir kata. Di sini kami menyatakan beberapa contoh pengglotisan dalam bahasa Melayu baku dan juga di dalam dialek Kelantan. Perkataan pertama dalam bahasa Melayu baku ialah tidak. Yang kedua, anak. Dan yang ketiga, tunjuk. Manakala dalam dialek Kelantan pula ialah tok. Yang kedua, bawa. Dan yang terakhir, buat. Seterusnya, penyengawan atau nasalisasi. Penyengawan atau nasalisasi merupakan artikulasi tambahan yang berlaku pengaruh daripada proses penyebutan bunyi perkataan yang mengandungi konsonan sengau yang diikuti oleh vokal. Semasa menyebutkan bunyi sengau, misalnya menengenya seperti dalam perkataan malang, nasihat, nyanyi, nganga. Pengaruh bunyi sengau menengenya merebak kepada bunyi vokal kerana rongga hidung tidak sempat ditutup sepenuhnya semasa menyebut bunyi vokal dalam perkataan tersebut. Lambang penyengawan atau nasalisasi ditanda dengan lambang sengau seperti yang tertera dalam slide.
Contoh penyengawan. Perkataan yang mengalami proses penyengawan dalam bahasa Melayu baku seperti yang tertera dalam lirik lagu Cinta Ibu Kasih Ayah adalah malam, iaitu fonem mah bertemu dengan vokal A. Yang kedua ialah anak, iaitu fonem neh bertemu dengan vokal A. Yang ketiga ialah sangat, iaitu fonem ngeh bertemu dengan vokal A. Seterusnya dalam dialek Kelantan iaitu masa. Fonem meh bertemu dengan vokal A. Yang kedua ialah nitik. Fonem neh bertemu dengan vokal I. Yang ketiga ialah banyak. Fonem nye bertemu dengan vokal O. Yang seterusnya ialah pembibiran, iaitu labialisasi. Pembibiran atau labialisasi merupakan artikulasi tambahan yang berlaku akibat pengaruh proses penyebutan bunyi perkataan yang mengandungi vokal belakang. Misalnya, di dalam lagu Cinta Ibu Kasih Ayah terdapat perkataan yang mengalami proses pembibiran iaitu kuat dalam bahasa Melayu baku, manakala bagi dialek Kelantan iaitu syurga sebagai syurga. Semasa proses tersebut, bunyi konsonan K yang diikuti oleh vokal belakang U menyebabkan berlaku sedikit pembundaran bibir akibat pengaruh vokal U. Lambang pembibiran atau labialisasi ditandakan dengan simbol W. Ini merupakan contoh pembibiran untuk lagu Cinta Ibu Kasih Ayah. Dalam bahasa Melayu baku, kuat sebagai kuat, selalu, selalu, baru, baru, ibu, ibu. Manakala bagi dialek Kelantan pula, syurga, syurga, susah, susah, bukti, bukti, anak, anak. Proses yang terakhir adalah penglelangit kerasan atau palatalisasi. Penglelangit kerasan atau palatalisasi merupakan artikulasi tambahan yang berlaku akibat proses penghasilan bunyi lelangit keras. Penglelangit kerasan ini terhasil sebelum bunyi letusan lelangit keras fonem C dan fonem J. Lambang yang digunakan untuk melambangkan penglelangit kerasan ialah lambang palatalisasi di sebelah kanan atas lambang fonetik konsonan berkenaan. Penglelangit kerasan biasanya hadir apabila fonem nah bertemu fonem J atau fonem nah bertemu fonem J. Berikut merupakan contoh penglelangit kerasan. Perkataan yang mengalami proses penglelangit kerasan dalam bahasa Melayu baku seperti yang tertera dalam lirik lagu Cinta Ibu Kasih Ayah adalah perkataan tunjuk, menjaga dan janji. Manakala dalam dialek Kelantan pula adalah perkataan sepanjang. Namun begitu, didapati bahawa tiada fonem nah bertemu fonem J di dalam lirik lagu Cinta Ibu Kasih Ayah. Slide seterusnya memaparkan lirik lagu Cinta Ibu Kasih Ayah. Ini merupakan transkripsi lirik lagu Cinta Ibu Kasih Ayah. Kesimpulannya, dialek negeri Kelantan antara dialek yang unik di Malaysia kerana penggunaan bahasanya. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat ciri-ciri fonologi dan morfologi yang tersendiri yang membezakannya dengan dialek negeri lain maupun bahasa Melayu standard. Akhir kata, kami berharap dialek negeri Kelantan masih dituturkan oleh generasi kini dan akan datang supaya boleh dikekalkan dan dikenali oleh generasi-generasi seterusnya.